Ramai yang kenal saya sebagai pakar kesuburan kan. Tapi sebenarnya I'm more than that. Untuk hari ini saya akan kongsikan sedikit latar belakang saya dan kenapa saya memilih profession ini. Hai, saya Maiza binti Tusimin, dearly known by my patient. Dia orang panggil saya Dr. Mai. Saya ni orang Johor. Rakyat Johor. Tapi lama dah duduk di KL. Dulu saya sebagai medical student di Universiti Putra Malaysia. Saya ada first batch. Kemudiannya melanjutkan pelajaran di UKM untuk buat master, fellowship reproductive medicine juga di Universiti Kebangsaan Malaysia. So memang local made. Okay, saya tak pernah pergi overseas except untuk buat beberapa fellowship seperti kosmetik dan gynecology. Saya start bila 2001 sebagai doktor. So sekarang 2026, 25 tahun. Alhamdulillah masih lagi berkhidmat sebagai doktor dan fokus kepada ONG dan kesuburan tu start pada tahun 2010. So 2026 again about 15 years. Dan dulu sebelum join private sector, saya berkhidmat di Universiti Putra Malaysia sebagai pensyarah dan juga sempatlah jadi ketua jabatan sekejap 3 tahun di Jabatan ONG Fakulti Perubatan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Apa yang mencetuskan inspirasi? Sebenarnya pandangan saya lah. Bila bercakap tentang cahaya mata, tentang pasangan, dia sangat sensitif kan? Sesuatu yang bukan setakat fizikal saja tapi melibatkan emosi. Jadi daripada situ saya memang suka untuk engage dengan patient sebagai satu entity as a holistic approach. Bukan setakat rawat pesakit, rawat sakit sahaja, tidak. Jadi saya akan tengok keseluruhan secara holistik. Saya akan mendalami emosi pesakit dan juga merawat penyakit fizikal pesakit tersebut. Jadi daripada situ saya rasalah daripada sakit bahagian sakit puan dan juga fokus pula kepada kepakaran perubatan reproduktif dan fertility, itu memang sangat kena dengan naluri saya, dengan hati saya. Jadi daripada situ saya memang niat saya, nawaitu saya ni memang kita dari wanita, kita nak membantu para wanita kita, para isteri-isteri, bukan setakat untuk jadi wanita yang sihat, juga untuk jadi insyaAllah ibu yang sihat menjalani sepanjang kehamilan tu sampailah selamat melahirkan. So itu saya punya inspirasi, kita nak membantu wanita kita supaya sihat luar dan dalam. Jadi perjalanan hidup ni dikandai satu aim dan juga misi. Misi saya sekarang adalah untuk membantu para wanita dan pasangan yang sedang berusaha keras untuk mendapatkan cahaya mata, dan dalam usaha itu saya harap saya dapat bantu bukan setakat sokongan fizikal tapi juga sokongan emosi. Pandangan saya lah sebagai pakar ONG yang dalam berkhidmat dalam bidang ni, pakar kesuburan ni bukan setakat merawat penyakit fizikal saja, sebab dia perlu mendalami, memahami pesakit, latar belakang pesakit dan juga dari segi emosi pesakit. Bukan IQ saja, EQ juga kita sentuh. Dan saya rasa dengan bantuan fizikal dan emosi, perjalanan yang kita bantu ni, insyaAllah hasil dia lebih baik berbanding kalau setakat kita touch bahagian fizikal sahaja. Jadi untuk pasangan yang rasa ada masalah kesuburan ataupun suami pun ada masalah, jangan malu, jangan segan, jangan duduk di belakang pintu pengantin tu. Jumpalah doktor yang berkenan di hati, dapatkan diagnosis yang tepat dan rawatan yang tepat. InsyaAllah ada je doktor yang boleh membantu.